Assalamualaikum. Ini kita nak buat daging kunyit beg rumah dia. Ambil daging mentah potong dah ke, bos sebut kunyit masuk dia. Lepas tu bos cecak sutong sudu. Lepas tu bos sop kau tong dia. Golden motong lah dalam sudu dia agak ambil dia. Lepas tu ramah lu. Ramah wi rata molek ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita panas minyak Lepas tu bos daging itu ramah sat ni masuk dia. Goreng dia sikit aku lekat koli dia. Lepas tu kita buat air masuk sikit dia. Lepas tu goreng wi sapa air tu kering dah. Kita buat air ni bukan nak sebab itu nak wi daging tu lembut dia, tak sewi kerah dia. Apabila nampak air nak kering dah ke, kita buh bawang merah masuk dah. Kalau pia wahai makan bawang putih tik masuk tak apa dah. Kalau wahai makan pedas buh lada masuk dah. Tak kita lah wahai makan sayur ke apa buh masuk boleh. Lepas tu kita goreng wi sapa bawang tu masak dah. Ni kadang ni boleh dah dah. Lepas tu tekik sejak minyak buh pinggir dia. Pia kena menu ni boleh tekan live dia. Lepas tu tekeceh bagi kot saing-saing dia. Ni daging kunyit beg rumah dia. Taruh ni boleh terah.